Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat semua. Welcome back to Easy Fast. Terima kasih kepada yang telah menekan tombol subscribe dan tombol loceng. Yang belum, jemput-jemputlah menekan subscribe dan tombol loceng untuk notifikasi awal video-video terbaru daripada channel ini. Baik, tarikh 24 Mac telah tular, telah banyak diperkatakan, banyak dikomen. Itu tarikh pembayaran fasa 2. Adakah benar? Adakah pasti? Kalau kita nak sebut sesuatu yang benar dan pasti, ia mestilah merujuk kepada suatu kenyataan media ataupun suatu siaran media yang mengesahkan sesuatu tarikh pembayaran waimah apa benda sekalipun. Okey, jadi berkenaan dengan tarikh yang agak tular dan diyakini itu adalah tarikh yang bolehlah diperkatakan tarikh pembayaran itu akan bermula. Okey, dekat sini aku nak komen berkenaan dengan tarikh tersebut. Ya, berkemungkinan, aku tidak menolak sebarang kemungkinan kerana pembayaran untuk fasa 2 bolehlah diperkatakan sebelum hari raya. Sebelum hari raya. Dan macam aku pernah cakap pada entry yang terdahulu kalau ia nak berlaku pun seminggu sebelum hari raya, dan tarikh 24 itu bolehlah diperkatakan suatu tarikh yang ngam lah, kena lah kan kalau seminggu sebelum hari raya. Kalau kita nak kata itu merupakan tarikh yang confirm ataupun tarikh yang rasmi ataupun tarikh yang sahih, yang itu aku tidak berapa nak bersetuju, sebab kita kena faham maksud yang sahih itu ialah bermaksud sesuatu itu telah pun disahihkan oleh kementerian ataupun jabatan yang berkenaan. Jadi selagi ianya belum diumumkan, kita boleh anggap itu suatu tarikh yang cantik lah dah, cantik lah. 24 tu memang ngam-ngam lah sebelum hari raya dan kena pada masanya, dan boleh diterima pakai seandainya itu tarikh yang akan berlaku. Tapi walau bagaimanapun, kita jangan mengharapkan itu suatu tarikh yang pasti, sebab sekarang ni macam-macam boleh berlaku, spin sana spin sini, terlewat sikit lah apa semua. Jadi dia mungkin tidak tepat daripada 24, mungkin 25, mungkin 26 dan seterusnya. Okey, maksudnya kat sini tarikh 24 itu belumlah kita boleh pegang erat sebagai suatu tarikh yang sahih, tapi ia berkemungkinan boleh berlaku. Jadi itu dia, kita kena faham lah maksudnya, berkemungkinan sangat besar tu. Berkemungkinan sangat besar, itulah tarikhnya. Tapi belumlah kita boleh klasifikasikannya sebagai satu tarikh yang sahih dan rasmi. Baik, jadi kalau 24 itu memang cantik lah. Aku pun sonok dengarnya kalau betul lah. Kalau betul 24 itu tarikh pembayarannya, maka yes, penerima-penerima akan banyaklah menerima sebelum hari raya. Walaupun akan ada yang menerima selepas hari raya. Kenapa? Akan ada bank yang terlewat dan lewat menyalurkan masuk ke dalam akaun bank penerima. Itu normal lah. Macam fasa 1 baru-baru ni. Sebelum Tahun Baru Cina, ramai yang menerima selepas Tahun Baru Cina. Kerana apa? Kelewatan bank. Baik, semoga jelas dengan apa yang disampaikan. Kita harap benar lah tarikh itu boleh berlaku. Tapi kalau apa-apa pun, kita kena tunggu pengumuman yang sahih daripada pihak Kementerian Kewangan. Baik, semoga jelas dengan apa yang disampaikan dan dapat dijadikan panduan bersama. See you guys in my next video. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat semua. Bye.